Jadi korang kalau nak rumah ni, sama ada kau nak investment ke, rumah ni memang baik untuk investment. Sebab monthly dia lebih rendah daripada sewa bulanan dia. Sini sewa dia tenure dia dalam 1,200 hingga 1,500. Tapi kalau rumah dah macam ni, kau nak sewakan, takkan kau nak sewa 1,200. Mesti kau nak sewa lebih sikit. Lagi satu yang best dia, sini tuas border dekat, second link dekat, Woodland punya border pun dekat. Jadi yang kerja Singapore boleh duduk sini. Sebab orang kalau kerja Singapore, pergi pagi balik petang, pergi subuh balik malam. Jadi tempat ni memang sesuai, dekat dengan border, tak jauh korang pergi ulang alik kerja. Okey, pergi Zone Nor.